Kenapalah ni bunyi macam Timilo? Yang ini pula bunyi macam Mercedes kotak. Keras. Macam mana nak buat kereta korang senyap macam kereta mewah? Bukan dengan soundproof yang murah sampai cair, bukan juga pasang ikut suka macam bendang sawah. Jadi Zik nak sharekan pada korang, Zik nak pergi ke TC Audio Mute The Night Alarm untuk pasang soundproof brand STP di Activa Zik. Zik pasang dekat pintu dan juga lantai menggunakan STP Legend ketebalan 2mm, iaitu soundproof yang paling mampu milik dalam kategori STP. Zik test lah brand STP ni nak tahu tahan ke tak. Zik try bakar sendiri. Memang langsung tak cair, tak keluar asap pula tu. Memang sesuai untuk cuaca Malaysia yang panas. Yang paling penting bukan soundproof je power, tapi siapa yang buat installation. Dekat TC Audio Mute ni, pertama pasang memang teliti betul. Dia mula dengan bersihkan door panel dan lantai daripada kotoran dan minyak, sebab kalau tak bersih, soundproof tak akan lekat dengan elok. Lepas tu dia pasang layer pertama dalam pintu, kasih full coverage 100%. Korang tengoklah belah dalam ni memang tak main-main. Layer kedua pula dia buat full sampai wiring takkan ada masalah rattling. Bahagian lantai pun sama, dia buka semua panel, vacuum dahulu belah dalam, lap bersih-bersih, baru pasang soundproof. Memang kemas dan proper dan bukan sahaja main tampal macam bendang sawah. Inilah dia hasil lepas pasang. Layer yang pertama di pintu, layer yang kedua di pintu dan soundproof di lantai. Ini result bila Zik ketuk dekat lantai. Dan ini pula result bila Zik cruising. Tak ada bunyi tayar ataupun angin macam sebelum ini. Sistem audio dalam kabin ni pun lebih clear dan sharp. Jadi berapa harga nak buat? Setiap kereta lain-lain, tapi permulaan dia adalah RM800 untuk 4 pintu. Kalau korang serius nak kereta korang rasa macam kereta mewah, boleh je datang terus ke TC Audio Mute The Night Alarm. Zik memang dah rasa beza dia. Korang patut try sendiri.